Ya, begitulah ya. Apa yang kita nampak ya. Mana kata kalau dalam bab rezeki ni nak makan ni, kadang-kadang tak perlu keluar duit pun tak apa, kan? Yang penting ada idea, ada pemikiran kita yang baik, kan? Ada pancing, kita gunalah pancing, kan? Tak payah nak beli umpan. Dia orang memancing semua beli umpan, pakai pumpun lah nak mancing udang semua. Cari mata lah kena beli semua. Tak perlu. Kita hari ni tak payah semua tu. Kita kalau nak mancing, kan, pergi belakang rumah, coba sikit dengan cangkul, kan, cacing. Itu je, cacing je umpan dia. Lepas tu pergi Sungai Timun, pergi mancing. Tengok udang, rangkai naik udang, kan. Itu bukan susah. Kita nak hidup hari ni, nak survive hari, kan. Belanja lainlah. Kalau kita ni orang yang berada, yang ada duit, bolehlah beli, kan. Udang orang apa ni, udang galah daripada Sungai Rompin ke, daripada mana-mana ke, bolehlah beli satu kotak yang 20 kilo, 30 kilo, kan. Tu orang kaya, dia simpan buat stok. Kita tak adalah, kita macam jadi pemancing ni, main saja ni. Kalau pergi pun dapat setengah kilo pun dah okey lah, kan. Hasil dia pun dah dia cukup lumayan dah tu, kan. Boleh bagi nak makan, kan. Inilah cerita bab mancing ni, bab rezeki, kan. Begitu jugalah dalam kehidupan kita ni, segala-gala kita kena ada idea, ada akal fikiran. Jadilah kita seorang pemancing yang hebat. Pemancing yang hebat ni berartinya segala-galanya kena pancing. Terutama sekali apabila kita bekerja, kan. Kita kena pancing bos kita. Jaga bos kita tu baik-baik. Bukan bodek lah, kita kena jaga baik-baik lah. Makna kata tugas yang dia bagi pada kita tu dengan penuh amanah, kejujuran, kita buat, kita laksanakan dengan baik. Itu kira salah satu cara kita memancing lah tu. Memancing jiwa-jiwa pemimpin kita, supaya pemimpin kita sedar dan faham akan kedudukan kita. Jadi lainlah kalau kita ni orang kaya yang dah berkuasa, kan. Orang kena pancing kita, bukan kita pancing orang. Tapi jangan anggap macam tu. Kita orang kaya kena pancing juga. Siapa yang kita kena pancing? Allah Ta'ala tu kita kena pancing. Itu dia sekali.